dia ikan jenahak. Kita nak masak kari hari ni. Semalam tak masak kan, so hari ni kita nak masak lah. Tak boleh makan luar selalu, bosan. Sedap, dia pun sedap sekejap je wak kalau makan luar. Bismillahirrahmanirrahim. So kita nak tumiskan bawang putih, bawang merah halia. Masak macam tu, kena ada bunyi macam tu. Okay. Masukkan herba campur sikit. Agak-agak satu sudu kecil macam tu. Cantik kejadian dia. Masukkan daun kari. Okay, sesuai dengan lagu ya. Tanaman makan tanam. Apa nama dia? Pagar makan tanaman. Okey, aduh. Kan? Kawan makan kawan katanya. Tapi sebenarnya bila jadi-jadinya perkara begitu ya, kita nak salahkan siapa ya? Siapa suruh kau bagi jumpa kawan kau, betul tak? Itulah. Gitu dong. Ni jangan membazir. Pakai asam. Jangan membazir ya. Kita kena habiskan ni sati baki ni. Inilah dekat sini ada rezeki kita tahu. Rezeki pun tengoklah cara rezeki kau cari macam mana. Nak bagi anak kau makan, nak bagi laki makan kan. Kalau kau jual barang fake, kau menipu, itu maknanya rezeki haram ya. Bagi anak kau seumur hidup, bagi mak kau makan duit haram kau tu. Memang bukan susah pun kan nak buat benda-benda yang macam tu. Okay, teruskan dengan kerja-kerja haram kau selagi kau apa-apalah kan. Hukum tuai tu ada, jangan risau kan. Itulah kaedahnya ya. Semakin saja kita tak bertemu, gelisah hatiku ingin jumpa kamu. Kerinduanku semakin dalam. Masak setengah masak. Tak apa, okey je, biar je. Kita rebuskan gendir. Bila dah lembut, kita toastkan dia dan masuk ke sini. Okay, next kita nak buat sambal belacan, nak goreng ikan masin. Siap. Okay, makan petang kita nak buat kodok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita ni sebenarnya nak tikar kuah kari. Hujan-hujan je ni pula. Tu dia. Cicak kari weh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lembutnya. Pandainya masak. Untung tu siapa yang dapat kahwin dengan aku. Lembutnya. Enggak gila. Kari ni dah petang lagi sedap weh.